Guys, tak semua orang perlukan nasihat. Okey, cerita dia, kalau kawan kita datang jumpa kita nak berkongsi permasalahan dia dengan kita, bukan bermaksud dia minta nasihat kita. Tak, sebenarnya you perlu tahu bila mana dia datang nak bercerita, nak berkongsi permasalahan dia, nak berkongsi isu dia atau apa saja yang dia orang rasa dengan kita. Pertama, you kena tahu yang dia orang pilih kita sebab dia orang percaya kat kita, sebab dia orang appreciate kita sebagai seorang ataupun satu tempat untuk dia orang meluahkan. Okey, so nombor 2, tak semua apa yang dia orang luahkan tu perlu kita nasihatkan. Sebab apa? Sebab kita literally tak tahu apa sebenar-benarnya yang diorang rasa. Walaupun kita faham keadaan diorang, tapi kita belum tentu lagi kita rasa apa yang diorang rasa. Okay, instead of being a good advisor, setiap kali kawan-kawan datang share masalah dengan kita, why don't you become a good listener? At least diorang dapat meluahkan apa yang diorang rasa, apa yang diorang pendam for a certain period of time. Okay, itu saja untuk video kali ini. Ingat guys, stay positive, stay active.